Okey, hari kedua sekarang ni dekat Masjid Songkla. Subuh. Tadi tak ada nak tidur sangat. Gerah ambil mata. Ni tak tahu siang ibu nampak apa. Besar masjid ni. Masjid Songkla. Kita solat subuh dulu. Kita sembahyang dulu Tengok dalam besar. Besar. Besar tu masjid dia. Besar tu. Dan depan Masjid Songkla, Central Province Songkla. Subuh. Ni kalau siang hari comel ni. Ni sebab gelap lagi kan. Selalu kawan ambil gambar kan kat depan sana. Background ke kubah kat atas ni. Besar ni. Ni kita kat dalam. Biasa tengok orang ambil gambar kat luar. Ini kalau siang hari ni jadi kita tengok sunrise kalau sempat lah. Cantik lah ni. Kita tunaikan solat, kita sembahyang dulu subuh. Jadi baru kita ni lah. Okey. Okey, sekarang ni selesai dah solat subuh. Jadi sekejap lagi kita nak mandi. Toilet dekat situ. Toilet dia lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Kita tengok tadi kat dalam. Jadi kita rehat sekejap. Tidur pun tak apa nak betul ni. So dah semayang ni, nak try rest sekejap. Lepas tu jadi baru kita mandi apa semua. Dan kita sarapan, tengok sunrise. Dan jom kita follow lagi perjalanan kita. Okey, sekarang kita dah mandi, dah solat subuh tadi. Dah siap mandi. Kita orang dah tukar baju apa semua, dah refresh balik. Jadi kita dah rehat sekejap. Jadi kita sambungkan perjalanan kita. Kita cari untuk breakfast lah. Inilah dia Masjid Songkla. Tadi kita ada sembahyang subuh dekat sini. Jadi follow saya. Let's go. Okey, kita sarapan dulu. Dia okey tak? Rasa dia okey tak? Okey. Okey. Ni okey tak? Makanan ni. Okey tak, Dawis? Okey tak, Dawis? Sedap? Kalau dia buat macam tu, dia sedap lah. Makan kat sini kan. Apa tanam kedai ni? Noodle station. Noodle special. Noodle Kita station. Patalung. Suratani. Ya, tepat. Okey, kita berhenti berehat sebentar. Sekarang kita berada. Oh, kejut. Wow. Waduh. Okey, sekarang kita berada di PTT Suratani. Nak menghala ke Champhon. Mileage dah 1030. So hari ni saya dah gerak lebih kurang dalam 600 km lah. So 1030 kita ada dalam
kita ada dalam 800 km lebih kurang Okey, yang menarik kat sini di negeri Thailand ni, negara Thailand ni saya memang sangat tertarik dengan dia punya charging port untuk kereta EV Siapa-siapa yang suka, siapa-siapa yang guna kereta EV boleh je datang kat Thailand. Sebab di kawasan-kawasan pedalaman ni pun tak adalah orang kata, bukanlah pedalaman, maksudnya dia setiap PTT tu tengok dia punya facility dia tengok. Nampak? Penuh. 1 darjah 2 4 6 8 10. Contoh kereta EV kalau siapa ada boleh je travel. Boleh je travel kat Thailand. InsyaAllah jangan risau. Sebab kalau ikut pengalaman saya, rasanya hampir semua tempat PTT lah, terutama PTT lah yang paling banyak facility dia. Yang orang kata kalau orang pakai kereta EV contohnya kan, sama-sama sekarang pakai kereta EV, boleh lah guna. So hari ni next destination mungkin kita akan teruskan mengalir ke Champhawn. Cuma kita tak tahu sampai mana saya larat Tapi kalau boleh saya nak target sampai ke Tak Sakeh sebenarnya. Kita Tak Sakeh itu nanti dia ada satu R&R facility yang best juga. Kalau sempat saya akan share dekat sini. Okay, alright, stay tune guys. Jadi sebelum tu ni kita punya favourite. Betul mana ni mesti beli. Balik masuk rumah kita, balik Selangor ke apa, balik Rawang dah tak jumpa dah. Cafe Amazon. Ini yang sedap Harga berpatutan, rasa pun sedap. Ada kedai makan juga kat sini, tapi tak pastilah halal ke tidak. Jangan bagi sebarang makan, okay? Alright. Ni biasa decoration Amazon Cafe macam tu Ini memang standard. Alright. Smile thank you very much. So cantik ni nak lepak-lepak, santai-santai, cantik decoration dia. Semalam saya tak update. First saya isi minyak 2000 Thai baht 2000 baht. Berapa 2000 baht. So yang ni kita sebenarnya ada separuh lagi minyak saja je isi. Bukanlah separuh, kurang sikit pada separuh. Kita tengok berapa dia punya total, nanti kita kira balik berapa duit kita isi. Okay, ni kalau isi full 1728 baht 1728 baht dengan 2000 tadi. Maknanya dah 3700 lebih kurang macam tu. Spend untuk minyak untuk hari yang kedua ni. Nanti kita kira semua. Alright. PTT makan kat 7-Eleven. Kita makan Maggi je. Nak. Okey, sekarang kita dah sampai di Tak Sakeh. Selepas drive total mileage sekarang dah 1300. Kita ada lebih kurang dalam 500 km lagi nak sampai ke Pheu Thác Berg. So malam ni kita check in kat sini. Cantik tempat dia kan. Ini memang tumpuan
So pada siapa-siapa orang luar nak ke utara boleh lepak dekat Tasakai ni, kira R&R besar lah. Antara R&R besar, dia ada makanan halal kat dalam tu. Lepas tu dia ada surau. Lepas tu yang ni dia ada toilet, lagi kita pergi detail. Yang menariknya, saya sesampai dia, nah, ada kemah situ ada kemah. Tapi ni semua macam ambulance tak tahu dia ada event ke atau memang boleh camping di sini. Kalau betul-betul boleh camping, memang kita buka dah ni tadi. Okay, so kita tinjau dulu, and then nanti kita tengoklah dekat mana kita akan sambung esok perjalanan. Ni hari-hari yang kedua. So malam ni kita tidur kat dalam ni macam biasa. Anak-anak pun dah tidur dah sebenarnya. Ada kipas. Ada kipas. Tak tahu nampak tak? Kipas mana? Kat depan tu baru pasang satu. So kita berehat dulu. Assalamualaikum. Okay, di tempat tumpuan nampak ada bas-bas. Ni stesen dia orang Ujung-ujung sana tu, ujung sana tu ada bas lagi. Belah sana ada bas, nampak. Sana ada bas. Ni Tasakai punya ni lah, di depan. So ni memang kalau ada pelancong daripada mana-mana tourism ke apa, memang dia akan stop by kat sini lah. Jadi kita tengok apa dia kat dalam. Okay, tengok ni tadi bas dia akan parking kat sini. Tengok, ni Tasakai punya R&R belah sana tu surau. Yang tu surau. Ini ada makanan halal kat tepi ni. Dia ada kopi. Kopi ni dia rasa memang 24 hours ni. Memang tak memang dia orang tak tutup lah. Memang untuk orang-orang yang musafir, toilet memang kat sebalik dalam ni. Dia kita tengok makanan dia. Okey, sini ialah tempat makan, food court dia. Dia macam ala-ala R&R Malaysia juga, campur dengan macam shopping mall pun ada ni kalau kopi, nak lain kopi ada. Ni makanan halal kat sini, sederet ni. Yang sebelah mana, sebelah sini non halal, yang ni halal. Okey, ni kedai makan, ni suasana dia. Okey, kita tengok surau dia pula. Ni bahagian surau. Surau tak nampak tulisan dia terang So surau dia kat dalam ni. Ni Muslim prayer room. Semayang dalam ni. Nanti besok subuh nanti kan kita tengoklah macam mana. Nanti kita tengok toilet dia pula. Cantik kan tempat ni kan? Cantik. Ni bahagian toilet lelaki ni suasana dia. Okay. Skating di Pelawar. Toilet pembersih. Dia ada tempat mandi juga. Memang nampak mewah kan. So, ada pokok tengah-tengah dia. Marilah nak rasa beza. Ni kalau nak bayar untuk mandi tak silap, nanti akan keluar coin, akan masuk kat sini. Ni tempat mandi. Ni nanti kita tengok rasa. Masuk duit shilling 20 baht dia seorang. Dia boleh mandi lah. Itu menarik. Komplit dekat sini sebab saya suka ni lah. Saya sayang kali apa dah saya berhenti dekat sini. Kalau musafir jauh belah-belah nak ke utara, memang saya akan singgah kat sini. Ni tengah sejuk ni sebenarnya. Tak tahu kalau bukit cuaca dia memang tak tahu nak kata hujan tak hujan ni tadi kan. Meriah Ni kalau ikut jam dah pukul, kalau waktu sini dah 3.30 pagi ya. Sangat meriah. Happening. Kita lagi kopi dulu. Wow.